Market Gold minggu lepas melakukan kenaikan sebanyak 3,000 pips. Adakah minggu depan boleh sambung pada arah kenaikan? Atau ini titik permulaan untuk penurunan? Tanpa membuang masa, jom mapping bersama. Baiklah, seperti kebiasaan, kita akan refer dahulu pada time frame yang lebih besar. Apa yang kita nak lihat adalah pada time frame mingguan. Apa yang rakan-rakan boleh nampak disebabkan NFP pada minggu lepas dan ada pergerakan yang lebih tinggi, maka dekat sini menunjukkan kepada kita boleh fokus sahaja kepada arah resistance yang akan datang. So dekat sini, adanya kawasan support become resistant dan juga resistance sebagai tempat untuk kita fokus. Okay? Disebabkan dia dah pun berada di kawasan support SBR, maka kita tandakan sahaja lagi satu dekat kawasan resistance pada weekly. Maka dekat sini dua tempat adalah fokus kita yang pertama. Sekiranya nak melakukan kenaikan yang lebih tinggi 4505 atau as a take profit yang kedua kita boleh ambil pada 4542 dan kemudian take profit yang ketiga di kawasan harga 4596. So dekat sini kita dah nampak as a kawasan resistance pada mingguan. Akan tetapi keadaan ini bergantung pada harga semasa. Kita boleh lihat pada time frame daily, keadaan semasanya berada di dalam kawasan resistance. So ada baiknya kawasan resistance menunjukkan kepada kita boleh berlakunya penurunan sementara sebelum dia nak sambung kepada arah kenaikan. So gantikan warna sekejap ni. Okey, ni adalah kawasan resistance dia. Maka dekat sini rakan-rakan, expectation kita memang fokus kepada arah kenaikan. Apa yang kita boleh buat adalah membeli pada harga yang lebih rendah. Pertama sekali adalah RBS di sekitar kawasan sini dan juga kawasan S. So saya satukan sahaja kawasan dia. Maka ada tiga tempat untuk kita ambil kawasan untuk retracement dan juga sambung kepada arah kenaikan. So ini ada tiga kawasan 4304, 4248 dan juga kawasan yang terakhir di kawasan support 4222. Okey. Maka dekat sini penurunan, cari sahaja penurunan barulah kita boleh sambung kepada arah kenaikan. Kita lihat sekejap pada time frame H4 dalam kedudukan begini masih lagi dalam kekal kepada uptrend. Kawasan ini juga adalah RBS dan juga S pada time frame H4. Maka dekat sini H4 dan juga daily adalah kepada arah kenaikan. Akan tetapi, kita faham satu perkara. Sekiranya dia tak berlaku penurunan, maka kita tandakan sahaja pada time frame H4 di kawasan resistance yang ada ataupun higher high yang ada pada 4372. Sekiranya berlaku kenaikan pada time frame H4, berlakunya breakout pada harga 4372, maka teruskan mencari take profit anda yang pertama 4505, 4542 take profit kedua, 4597 sebagai take profit yang ketiga. Okey, so sekadar itu sahaja update mapping untuk anda kali ini. Stay tune with The Market Specialist. Banyak lagi perkara yang ingin kami kongsikan kepada anda semua. Kami The Market Specialist mendoakan agar kita semua profit hari-hari dan dapat withdraw profit pun hari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Kita jumpa lagi di lain sesi.